campak je. Assalamualaikum guys. Hari ni kita nak buka kemah Polaris P1 Compact. Kemah yang ringan 4 kg, 6.6 kg. So total lebih kurang 10.6 kg. Ini kemah dia bulat. Dalam ni dia punya outer dan juga dia punya lantai sekali. Korang akan dapat dulu ni lah set dia. SKO. Nak pasang dia mudah yang amat. Keluarkan daripada bag. Kita buka dia punya buckle kat sini. Kemudian campak je. Biar je, tak apa, jangan risau. Tegakkan dia dan kita tarik ikut dia punya daun. So body dah siap. Di setiap bucu akan ada tempat untuk pack. Dia ada bagi pack dia, tapi sekarang kita tak pakai pack lah sebab kita buka di kawasan lantai. Dekat sini kalau korang nak pakai mesh dia saja, body saja, ada tempat tarik tali kat sini. Yang hook ni ada dua, digunakan untuk masa kita dah letak dia punya outer layer. So kita ada dua pilihan warna, warm grey dan juga black. Bila dah setup macam ni, adalah benda yang kita kena pasang, bumbung dia sebab setup dia sangat cepat. So kita kena pasang dia punya roof structure. Semua tu ada diberikan dalam bag yang bulat tadi. So apa ada dalam bag ni? Pole. Untuk roof structure dia. Sandbag. Untuk apa? Korang boleh letak pasir dalam ni dan letak di setiap bucu penjuru kemah. Takut kemah korang terbang kan. Sebagai pemberat. Tapi kita dah pack, so tak takutlah. Pack. Pakai pack yang macam ni. Tali dia sama colour dengan warna kemah. Jom kita pasang dia punya roof structure. Total ada 4 batang kesemuanya. 1, 2, 3, 4. Cara nak pasang dia, kita masuk di lubang yang ini. Kita pancing di bahagian hujung lubang sini. 1. Hujung sini, kita akan masukkan macam ni dan kita bengkokkan dia. Nampak? Dia akan membengkok. Masuk di lubang di sini. Pole nombor 2. Kita masukkan di bawah pole yang pertama tadilah. Pole yang ketiga. Pole yang keempat. Last sekali, kita akan tarik tali ni dan kita akan kumpulkan dia setempat. Gitu. Dan yang ni kita boleh buat gantung lampu ataupun kipas nanti. Warna kemah ni dipanggil warm grey. Secara mata kasarnya, ala kakis. Tapi dia lebih light daripada warna kakis. Jom kita pasang outer layer dia pula. Untuk yang ni, warna macam ni, kalau bagi anda yang suka vibe-vibe glamping, warna ni macam cantik lah untuk korang. Ini ialah bag accessories dia. Apa ada dalam bag accessories dia? Jom kita tengok. Outer layer, ground sheet dia. Bag dia besar, so jangan risau. Outer layer ni, dia ada pack dekat dalam ni. Ini pack untuk outer layer dia. Tapi selalunya kita akan pakai pack sendirilah sebab pack dia sangat pendek. Jom kita pasang outer layer dia. Macam mana kita nak tahu pintu belah mana? Kita tengok bahagian logo yang ada tulis Polaris macam ni. Sisi, kiri dan kanan. Untuk pintu, dia ada tulis P1 Compact macam ni. Waterproof rating untuk outer dia ialah 2000 mm. Material polyester, ripstop. So, saya minta tolong Kak Wow untuk tolong saya pasang dia punya outer. So, bila berdua lebih mudah. Sekarang kita akan betulkan dia punya kedudukan outer ni. Sebab kita tak pack apa-apa tadi. Jadi, dia akan bergerak-bergerak macam ni lah. Tapi bila kita di real situation, di campsite, lebih mudah sebenarnya. Pastikan tulisan Polaris ni berada di sisi kemah. Kita kena make sure yang tulang di sini align dengan tulang di dalam lah. Tulang outer align dengan tulang di dalam kemah ni. Untuk P1 Compact, yang ada tulisan ni ialah dia punya main door. Untuk versi Fly Plus, dia tak ada fold up macam ni. Pintu dia boleh buka sekeping terus keluar. Keluaran terbaru ialah Fly Plus yang membolehkan anda connect dengan dua kemah yang berasingan. So ini ialah ruang dalam kemah Polaris P1 Compact warm grey. Bang, kemah dah cantik, takkan tak ada lantai? Ada. Sekarang kita akan pasang lantai dia. Di setiap bucu akan ada hook. Hook tersebut disambungkan dengan hook yang ada di ground sheet ini. Dia ada dua permukaan, yang smooth dan yang kasar sikit. So yang kasar ni sebelah luar, sebelah bawah. Yang smooth ni sebelah atas. Kita akan cangkupkan di setiap lubang-lubang yang ada lah. Sekarang sebab kita tak pack, jadi dia akan tertarik macam ni lah. Kalau tak, dia akan cantik. Ground sheet ni akan duduk di atas skirting ni. Macam tu. Skirting ni pun lebar. So korang jangan risau. Inner floor diberikan. Tips pemilihan tapak. Kita janganlah pilih tapak yang berlekuk-lekuk ataupun tapak yang ada slope. So kalau boleh cari tapak yang rata, berbatu ke, lebih sesuai. Dan bukan laluan air. Kalau korang tak nak kotor-kotor korang punya floor, letak ground sheet ataupun ground mesh extra, lebih protection. Setiap panel di sisi kiri kanan depan, semua ni boleh buka. Dia boleh roll dan ke atas. Bila kita pakai outer layer ni, di bahagian dalam diberikan hook yang macam ni. Tempat angin yang kuat, kita akan masukkan hook ni ke body macam ni. Supaya outer layer dan body tu melekat sesama sendiri. Akan ada lebih protection lah. Dia dikala angin kuat. Kuat-kuat juga. Tali kenalah pasang. Okay.
So kita akan tarik tali dan kita haruslah pack dia punya outer layer ke tanah. Begitu. Pada situasi angin yang kuat, saya tak pasti kelajuan angin tu berapa. Kemungkinan kemah ni akan lentur adalah tinggi. Contoh macam ni. Okey. Tapi korang jangan risau sebab bila dia melentur, dia akan bounce balik. So kalau angin tiup, bila kita dah ikat, dia akan lentur tapi dia akan bounce balik. Angin tu hilang, dia akan bounce balik. Jangan risau. Dia bukan macam aluminium pole biasa, bila dia dah lentur, dia akan terus patah. So ini, dia akan bounce balik ke bentuk yang asal. Dengan syarat, korang kenalah tarik tali, korang kenalah pack dengan secure, baru dia kuat. Korang risau dia terlampau jarang, takut ada wayang kulit. Kita ada juga bawa aksesoris untuk dijadikan curtain di setiap sisi panel kemah Polaris, kiri dan kanan, kecuali pintu. So pintu ni masih terbuka, tapi sisi dan kanan kita ada curtain. Side screen tu dijual secara berasingan. Setiap penjuru outer layer ni ada ventilation. So yang ni kita boleh angkat lah untuk ventilasi. 1, 2, 3, 4. Sekarang ni kita dalam kedai, kita tak pack apa-apa. Dia punya bukaan ni belah atas ni lah. Tapi bila kita dah pack, ventilation yang di luar tu akan berada di kawasan sini. So dia lebih besar. Di sini ada zip juga. Kita boleh buka. Tapi sini kalau kita buka outer layer dia, akan terus open air. Kecuali TPU Plus. TPU Plus di sini ada viewing panel. Untuk apa? Korang nak stargazing ke kan? Boleh. Saiz dia lebih kurang 3.4 meter kali 3.4 meter. Tinggi 2.1 meter untuk P1 Compact. Ramai cakap kemah ni macam kemah kelambu, kemah kucing, changing tent. Macam-macam lah. Saya tunjukkan ini ialah kemah changing tent. Material dia lebih nipis dan flat. Okay? Lebih nipis dan flat. Untuk P1, tak kisah besar ke kecil, material dia lebih tebal dan dia bulat. Kalau korang tak suka warna cerah, kita ada juga warna hitam. Features yang sama, bentuk yang sama, saiz yang sama. Cuma warna dia hitam. Okey, katakan korang beli dua kemah P1 Compact. Sama saiz, sama dimension, kita boleh sambungkan dia antara P1 Compact A dan P1 Compact B. Macam mana nak sambung? Jom. Untuk P1 Compact, kita boleh muatkan satu queen size air mattress 40cm dan satu camp bed, normal camp bed. Ataupun 4 camp bed, cumanya camp bed yang nombor 2 mestilah dipasang tanpa kaki. Maknanya dia akan duduk kat bawah dan masuk ke dalam sikit. Supaya kita ada ruang untuk jalan di tengah-tengah. Macam gambar ini. Korang boleh nampak kat sini. Yang ni yang kita belum roll dia punya outer. Yang ni kita dah roll dia punya outer. So mesh dia ni sangat halus. Anti nyamuk. Betul lah macam korang cakap kemah kelambu kan. Bila korang ada dua identical P1 Compact, korang boleh sambung. Macam mana? Jom. Korang ada kawan ataupun family yang besar, korang boleh pakai P1 Compact connector ataupun P1 connector. Apply version lama, dia ada zip yang tebal macam ni. Jadi kita bukakan zip dia dulu. Pintu ni dia boleh buka sampai habis. Untuk belah yang kita nak sambung tadi pun, pintu yang sama. Cuma ini ialah P1 Compact Fly Plus. Apa beza dia? Fly Plus dia ada viewing panel. Yang lama punya dia tak ada viewing panel. Connector ni dijual berasingan. First kita akan sambungkan connector ke kemah A. Kita akan sambung hitam ke warm grey. Kalau real situation, kita kena pack lah kat sini. Ada tempat pack dan kita boleh hook. Mana dia punya hook? Hook ni kita akan hook ke sini. Macam tu. Okay. Now, dari connector ke kemah B, kita akan masukkan dia punya zip. Sekarang nampak tak kemas sebab nombor 1 kita tak ada tempat untuk pack. Nombor 2 sebab kemah ni terlampau dekat. Apa kita buat? Kita akan tarik dia sikit untuk bagi yang atas ni lebih tegang. Situasi sebenar di campsite, kita akan pack lah keliling ni. Kita akan pack dekat sini. Sini kita akan pack. Kita akan pack dekat sini. Jadi bentuk dia lebih elok lah daripada berbanding yang sekarang sebab kita di kedai. Jadi ini ialah connector antara P1 Compact dan P1 Compact. Dia akan jadi macam ni. Macam mana dalam dia? Jom. Kawasan sini, kalau korang tak nak pakai dia punya ground, korang boleh jadikan dia sebagai common area korang. Dan sini ialah korang punya ruang tidur. So, ini tempat tidur korang. Boleh memuatkan 3 ke 4 orang. Baju kotor ke apa, kita boleh letak kat luar sini. Tak masuk dalam kemah. Dekat sini korang boleh buat korang punya common area. No problem. Mana korang nak dapatkan kemah ni? Berapa harga kemah ni? Baca caption di bawah. Ataupun boleh tekan kita punya profile bio di atas.
ataupun korang boleh walk in ke palingwow.com Taman Melawati. Ciao. Berapa panjang kemah ni kalau kita cantum? Daripada hujung sana sampai hujung sini lebih kurang 7.3 meter. Dalam 24 kaki. Korang dapat common area satu, tempat letak barang dan satu bedroom.